Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa akan jadi jika anda tidak membuang najis, pergi ke toilet, okey, beraklah dalam masa 1 minggu? Najis anda akan mengeras, okey. Apabila sisa terkumpul di dalam kolon kita punya perut, dia akan terus menyerap air. Jadi menjadikan najis semakin keras, kering dan sukar untuk dikeluarkan. Anda juga akan rasa tak selesa dari segi fizikal anda, akan mengalami kembung perut yang ketara, kekejangan perut dan rasa macam sangat penuh ataupun tersumbat. Kemudian akan ada simptom lain seperti sembelit yang berpanjangan tu menyebabkan loya, hilang selera makan dan keletihan atau kelesuan secara umum. Ini simptom yang anda rasakan. Namun komplikasi lain boleh mengakibatkan buasir, pendarahan. Kemudian akan ada blok di bahagian usus yang akan buat jadi pecah dan komplikasi yang lebih teruk kematian lah. Jadi pastikan anda sekurang-kurangnya membuang air besar 3 kali seminggu atau paling baik setiap 2 hari sekali lah. Jadi apakah buah yang terbaik untuk memudahkan anda membuang air besar untuk mengelakkan anda mengalami masalah sembelit yang teruk? Yang pertama, ini berdasarkan kajian yang memang valid iaitu buah kiwi. Buah kiwi color hijau ataupun color yang gold tu, menurut kajian dalam American Journal of Gastroenterology 2023 lah. Okey, dia menyatakan siapa yang makan 2 ke 3 buah kiwi ni setiap hari memang akan sangat berkesan untuk meningkatkan pergerakan kita punya perut kat dalam tu, bowel movement. Kekerapan bowel movement. Jadi dia akan memudahkan najis untuk keluar dan tidak akan keras lah. Okey. Sebabnya kiwi fruit ni, buah kiwi mengandungi gabungan fiber yang bagus, yang sangat unik dan air yang tinggi, juga enzim yang dipanggil actinidin yang akan bantu untuk pecahkan protein dan meningkatkan pergerakan perut dalam kita bagi membolehkan najis keluar dengan baik. Okey, so amalkanlah buah kiwi ya. Sedap pun sedap. Okey, so buah kiwi ni akan menyebabkan kurangnya kembung perut atau gas lah kan kat dalam perut kita. Yang keduanya buah prune. This is my favourite. Buah prune, ini pun ada kajian yang sah, okay, pada tahun 2011, okay, ada study dan juga 2014. Okay, prune ni dia sangat bagus sebab juga dia mengandungi fiber, polifenol dan tinggi kandungan sorbitol iaitu sugar alkohol yang akan bertindak secara natural untuk function laxative lah, memudahkan kita untuk membuang. So dia akan bagi air ke kolon untuk bagi najis kita tak keras dan mudah untuk dia bergerak keluar. Jadi cuba amalkan buah prune sekurang-kurangnya 10 biji prune ataupun 12 prune setiap hari bagi mengelakkan masalah sembelit dan juga dia akan sokong kesihatan lain di dalam tubuh badan kita. Buah ketiga yang sangat bagus untuk diamalkan, paling standard dan paling mudah untuk dapati, buah apple. Janganlah kata amalkan hari ni makan, esok tak makan, tak boleh. Dia kena makan setiap hari. Ataupun bertukar-tukar dengan buah kiwi dan prune tadi. Okay? Apple ni makan satu pagi, satu petang. Sangat bagus juga sebab buah apple tinggi fiber dekat bahagian kulit dia, basuh bersih-bersih dan ia mengandungi pektin yang akan mempercepatkan pergerakan kita punya usus lah, kita punya bahagian perut. Okey, so itulah buah yang 3 buah yang sangat berkesan, sangat baik untuk mengelakkan sembelit dan menjaga kesihatan usus perut kita agar tidak mengalami masalah-masalah yang tidak diingini. Especially tengah bulan puasa ni kan, makan macam-macam, air pun kurang. So amalkanlah buah yang memang berkesan untuk melindungi kesihatan perut anda dan pembuangan dengan baik. Okey. Baiklah, itu sahaja yang Lia nak kongsikan. Jaga diri, jaga kesihatan guys. Jaga solat. Bye. Assalamualaikum.